Hai, Wanakam, Tachahau, salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Stella Han, pakar esthetician anda. Today kita nak sharekan satu topik, apakah punca-punca kawasan intim anda menjadi gelap? Kenapa kawasan intim menjadi gelap? Ramai wanita di luar sana yang fikir ianya normal, tapi tidak ya. Jom kita kongsikan apakah punca-punca utama. Punca pertama adalah disebabkan perubahan hormon, perubahan selepas bersalin, kekerapan hubungan intim yang kerap ya, dan juga perubahan faktor usia anda. Punca kedua adalah disebabkan geseran yang berulang disebabkan pemakaian yang tidak betul, aktiviti laser yang aktif dan juga pencukuran atau wax di kawasan intim yang tidak betul. Faktor yang ketiga disebabkan oleh penjagaan kebersihan dengan menggunakan bahan chemical yang kuat dan menyebabkan kawasan intim anda menjadi sensitif dan gelap. Selain itu, pigmentation semula jadi mengikut jenis kulit adalah punca yang normal. Wanita moden haruslah tampil cantik dan yakin. Sekiranya anda di luar sana juga mengalami simptom-simptom yang sama seperti saya sebutkan tadi, hubungi kami di DL Estetik untuk mendapat sesi konsultasi dan pemeriksaan dengan doktor wanita kami secara percuma untuk mengetahui cara-cara merawat dan penjagaan yang betul, selamat dengan privasi. Jom tunggu apa lagi?